Okey. Terlebih dahulu, terima kasih kepada pihak Kelab Perintis dan juga daripada Pusat Giat Mara, Ceras, Bandar Tun Razak dan juga Setiawangsa atas keberjayaan menjayakan program kursus pendek yang kalau kita lihat ada beberapa kursus tadi seperti western, baju kurung, gunting rambut dan lain-lain lah. Dan ini sedikit sebanyak dapat melihatkan bahawa kebersamaan bersama komuniti dan juga masyarakat setempat lah yang kita mahukan untuk memastikan semua generasi dan juga penduduk setempat dapat merasai apa jua inisiatif-inisiatif yang telah ada dilaksanakan oleh kerajaan pada hari ini lah. Okey, apabila lihat seperti mana saya maklumkan sebelum ni, bukan hanya di bawah agensi seperti MARA sahaja yang ada program-program seperti kursus-kursus jangka pendek dan sebagainya. Kita boleh lihat juga contoh macam di bawah Kesuma, di bawah SRDC sendiri ada kursus-kursus yang kita dapat lihat berorientasikan kepada belia, kepada komuniti dan pelbagai lagi sebenarnya. Dan kalau kita lihat sebenarnya inisiatif-inisiatif kerajaan pada hari ini sebenarnya kita nampak meluas dan dia tidak meliputi sosok-sosok ataupun golongan-golongan yang tertentu saja. Yang mana kita cuba meraihkan semua jenis golongan yang ada, dan itu kalau kita lihat sebenarnya dalam pada masa yang sama kita juga berharap peserta-peserta yang hadir dan juga yang telah menjayakan program-program seperti ini dapat menyumbang kembali kepada masyarakat dan juga komuniti di tempat mereka sendiri. Dan kalau kita lihat di wilayah Suan ni sebenarnya banyak perkara-perkara yang kita perlu lihat dari segi kebersamaan semua, terutamanya dari segi komposisi kaum itu sendiri, dari segi ruang-ruang ataupun gap-gap yang ada yang kita boleh memastikan penduduk ataupun masyarakat setempat dapat menjana pendapatan tersebut secara berterusan. Yang mana ini saja merupakan bukan merupakan satu permulaan, tetapi sebenarnya kursus-kursus macam ni sebenarnya kita dah mula juga sebelum-sebelum ni. Dan saya percaya dalam kita tengok dari segi bajet yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk TVET sahaja, kita dapat lihat bahawa untuk secara kesinambungan keseluruhannya memang itu antara usul-usul kerajaan untuk memastikan semua komuniti, pimpinan masyarakat, penduduk setempat untuk dapat mereka kontribut balik kepada penduduk-penduduk dan juga masyarakat di setempat yang kita boleh lihat lah. okey, daripada kelab ribuan terima kasih kepada Yang Hormat Perdana Menteri kerana telah menurunkan peruntukan mengurusi dana ICU Jabatan Perdana Menteri yang membolehkan kami mengadakan kursus di 3 lokasi Giat Mara, Setiawangsa, Bandar Tun Razak dan Ceras. Dan kursus yang telah dijalankan adalah western food, jahitan pakaian blouse dan skirt, baju kurung moden dan juga gunting rambut. InsyaAllah pada tahun depan kami akan memohon lagi peruntukan untuk kita mengadakan kursus yang lain seperti kecantikan wajah, urutan terapi, teknologi komputer yang mempunyai permintaan tinggi di pasaran. Sebenarnya ramai peserta yang nak lagi kursus. Apabila mereka tamat, mereka berjumpa dengan saya, mereka nak lagi dahagiakan kursus-kursus lain untuk meningkatkan skill mereka. InsyaAllah kami akan mohon lagi pada tahun depan dengan pejabat Yang Amat Perdana Menteri untuk diturunkan peruntukan untuk kami melaksanakan kursus yang lain. Dan juga kami akan memberi peluang kepada peserta-peserta daripada low cost housing area, rumah-rumah PPR di sekitar Bungkul. Dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pengurus Giat Mara Bandar Tun Razak bersama saya hari ini, pengurus Giat Mara Ceras yang telah membantu cukup baik menyediakan tempat yang cukup selesa untuk membolehkan peserta mendapat ilmu kemahiran yang cukupnya. okey, last sikit Rujuk kepada pengurusi Persatuan Penduduk, pengurusi NGO dan juga kepada karya-karya masjid dan surau. Kami telah mewawarkan kepada 3 tempat itu dan kita telah dapat lebih kurang hampir 70 peserta untuk tahun ini. Terima kasih banyak-banyak. Ashrafil Anbiya wal Mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
You're sick of my madness. Don't you tell me what I'm supposed to do. You're better off without me. Don't you tell me what I'm supposed to do. When I'm walking on the streets half naked, it's part of me, it's part of me. When I'm making my bright makeup, it's part of me, it's part of me. When you're crushing on my dreams and you're making me so full, get out of my life. I know what I'm supposed to do. When you're crushing on my dreams and you're making me so full, I know what I'm supposed to do. Dalam Elias Aini. Dalam bidang mereka belaskan skirt disesuaikan warna Tamiya bin I know what I'm supposed to do. Hashim. I know what I'm supposed to do. Bright makeup. I know what I'm supposed to do.